Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni kita tanam pokok ros Jepun guys. Okay, ros Jepun ni kita ambil dari rumah saya di Kota Baru. Sekarang saya berada di rumah mak mertua saya lah. Okay, kita akan buat ros Jepun ni. Ada banyak color ni. Ada yang kuning, merah, putih, oranye dan kuku rasanya. Okay. Dan ada banyak lagi. Saya tak sempat saya tanam yang ni dululah. Tanam untuk media pokok ros Jepun. Okay. Okay, ini kokopit halus lah. Kokopit halus. Memang halus lah. Yang ni yang tak basah sangat ni, dia macam lembat-lembat sikit. Okey lah, yang ni okey. Okey, lepas tu lepas kita letak kokopit, kita buat nisbah satu kokopit, satu sekam bakar, lepas tu satu apa ni, perlite ni dia macam batu, dia macam kabus tau, dia ringan je. Memang ringan macam kabus. Bentuk dia macam batu lah. Okay. Lepas tu ini sekam bakar. Sekam bakar halus ni guys. Kalau nak elok sebenarnya sekam bakar yang apa ni, yang bukan halus lah, yang kasar. Dia lebih pernafasan untuk tanah tu lebih bagus lah daripada yang halus ni. Okay guys, itu sajalah guys. Jom kita buat nisbah satu. Okay guys. Okay guys, alamak, banyak lah pula guys. Okay, cukup okay lah ni guys. Tahu dia pakai tangan je, benda ni tak berbahaya pakai tangan. Okay guys, macam tu lah guys. Okay, so kita akan letak daun dulu, daun kering. Daun kering ni kita boleh gantikan dengan batu ke arang lah yang paling cantik lah. Saya pakai daun kering je sebab daun kering banyak kat sini. Tu guys, banyak daun guys. Okay, so kita pakai daun kering je untuk tanah apa ni, kita punya media tanaman kita keluar pada lubang lah. Okay guys, kan kita ni pasu ni kan ada garis ni kan, kita letak setinggi garis tu saja untuk permulaan. Okay, kita letak macam tu guys. Nampak guys, ambil pokok ni lah. Contoh pokok ni kita dapat dua ni guys. Kita ni ada dahan ni, kita boleh potong, kita boleh petikkan dia macam ni. Okay, kita cocok dia guys, cocok. Setu yang ni pun kita dapat dua kat ni, kita boleh patahkan satu ni, patahkan tu, kita cocok guys, cocok je guys. Patahkan, kita cocok guys. Ni banyak macam ni kan. Okay, kita ambil, kita patahkan dahan dia dulu guys. Satu dahan, dua dahan. Kalau macam ni, kita potong dahan besar dia terus lah. Okay ni guys, kita campur lah kat sini guys. Ni cocok dia guys, macam lengkuk-lengkuk sikit lah. Okay guys, cantik guys. Okay, settle guys. So yang ni, yang dah settle ni, kita tabur sikit lah tanah. Kita tabur sikit. Kalau macam tanah ni tak apa gambus dia, sebab dia macam mana, dia tanah bukan tanah kan, dia lembut. So macam bahan daun tu naik, tak ada hal lah. Hello guys, gila guys, ni kita kutip guys dekat tanah tepi jalan. Memang cantik guys. Okay, ni keladi putih guys, besar guys. Alamak, besarnya.
Guys, banyak guys, kita ambil anak semua guys. Oh ni keladi lain sikit lah. Guys, ni apa ni? Alamak, apa ni guys? Takkan bunga dia guys. Okay guys. Oh lemak banyak guys. Guys, hasil kutipan hari ni guys. Kita jalan-jalan dalam kampung, kita minta kat orang tu kan guys. Ini bukan kecil ni guys. Ini ini lagi besar guys. Tuh. Ini kalau beli ni guys, mahal guys. Kita kutip je guys. Dan lama feri je guys. Okay guys, kita tanam lah.